أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah, kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa kenikmatan ketika mana kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan inilah merupakan saham yang kita nak bawa balik bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum kita lanjutkan pembincangan kita pada malam ini, bagi yang belum berniat untuk iktikaf, bolehlah berniat iktikaf sambil-sambil kita mendengar kuliah, dapat juga pahala iktikaf. Nah, jadi berganda-ganda pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita umat Muhammad Rasulullah SAW yang taat kepada Allah, Rasul dan juga kepada agama Islam ini. Ya, baik. Perbincangan kita berada di muka surat yang ke-178, masih lagi berkenaan dengan nuktah berkaitan dengan mengenal diri dan musuh. Ya. Sepintas lalu apa yang telah kita bicarakan sebelum ini berkenaan dengan prinsip Hizbullah dan prinsip Hizbus Syaitan. Ada dua golongan manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Yang pertama disebut oleh pengarang kitab iaitu Hizbullah. Oh, jauh pergi ustaz Afghanistan. Tak, sebab kita dengar Hizbullah tu Afghanistan. Tak. Hizbullah ini ialah pendukung-pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan tugasan bertindak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengikut apa yang dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Hizbullah. Golongan yang taat patuh kepada Allah SWT, begitu juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka, sehinggalah kepada saat kematian mereka masih lagi tetap kekal dengan Islam, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan syiar Islam dan mengibarkan panji-panji Islam dalam kehidupan. Itu namanya Hizbullah. Manakala satu golongan lagi disebut Hizbus Syaitan, golongan yang menjadi pemuka-pemuka kepada hasutan syaitan, ikut kepada hawa nafsu, golongan kufar, golongan yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Maknanya apa sahaja perintah daripada Allah SWT, hak suruh buat, dia tak buat. Apa yang ditegah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka cepat-cepat pula buat benda tu. Rasa berseronok pula dengan
perkara maksiat dan kemungkaran yang dilaksanakan. Dia tak rasa sedikit pun berdosa dengan Allah SWT. Maka Allah meletakkan golongan yang kedua ini sebagai golongan hizbus syaitan, golongan yang sudah terpengaruh, tergoda dengan pujukan rayu daripada syaitan, yang akhirnya sehinggalah kepada saat kematian dan berpisahnya diri dia daripada alam dunia ni masuk ke alam lain dalam keadaan tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hizbus syaitan. Kemudian pengarang kitab mendatangkan pula prinsip-prinsip yang ada pada dua golongan ini secara ringkas sebelum kita masuk kepada pengajian seterusnya. Disebut prinsip orang yang menjadi golongan Hizbullah adalah golongan yang u'budullaha wajtanibut taghut. Mereka yang mana menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah jadi marah kepada manusia. Ini sikap orang Hizbullah, orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang nak kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikut apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan kata nak buat perkara-perkara taurut yang dimarah oleh Allah SWT, bahkan nak mendekati perkara tersebut pun tidak ada. Orang kata tidak terliur untuk dilakukan. Mana tak ada pun terdetik aku nak buat kejahatan lah hari ni, aku nak test macam mana pula rasa jahat. Tak ada. Orang Hizbullah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjauhi segala perkara munkar dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu prinsip orang yang beriman, prinsip orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memungkinkan diri dia itu berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di dunia, tetapi di akhirat nanti, di mana setiap orang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kenal dunia ni tinggi langit. Tak, maknanya kenal. Di situlah amaran Allah, di situlah perkara yang Allah SWT sarankan. Baru kita ingat yang Allah SWT suruh kita buat, kita tak laksanakan. Yang apa dikatakan segala tegahan Allah Subhanahu Wa Taala itu pula jadi kebanggaan. Bangganya aku hari ini dapat melakukan maksiat kepada Allah. Tidak takut aku bila mana meninggalkan kewajipan-kewajipan Islam yang perlu kita laksanakan semasa kita hidup atas muka bumi ini. Rasa tidak ada tanggungjawab kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kamu mengaku kamu sebagai seorang Muslim, tetapi kamu tidak bangga dengan keislaman kamu itu. Rukun Islamnya hancur lebur, rukun imannya entah mana, tapi mengaku nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan dipenuhi dengan perkara maksiat dan kelalaian, tidak ada waktu untuk melaksanakan ketaatan dan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ini berangan-angan, ya Allah, berikanlah aku duduk dalam syurga-Mu. Apa manusia tak malu ke? Tak. Allah pun tidak dikenali ketika mana hidup. Apa yang menjadi ajaran baginda SAW pun tidak dilaksanakan. Tiba-tiba berangan-angan nak jadi orang-orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malu. Tak. Satu perkara yang begitu membimbangkan umat manusia pada hari ini. Bila mana manusia dia terpisah dengan agama. Tak. Dia suka nak mengasingkan diri daripada agama. Bukan agama itu yang memisahkan dia, tuan-tuan. Siapa yang memisahkan? Dia sendiri yang memisahkan diri dengan agama. Kenapa? Kerana terikut dengan hawa nafsu, ikut kemahuan sendiri. Kan dah ada rujukan daripada Allah, dah ada rujukan daripada Rasul. Buat masuk dalam agama Islam, tak pakai agama Islam, susah nanti. Bila kita ikut kepada ajaran agama, hak tu tak boleh buat, hak ni tak boleh buat, kita tak bebas nanti. Persoalannya, tuan-tuan, adakah Islam ini menyekat kebebasan setiap individu orangnya, umatnya? Nah, Islam tak menyekat kebebasan umatnya. Tetapi Islam datang dengan peraturan. Dia ada panduan. Setakat mana hak kita boleh pergi. Hak setakat tu je lah yang dibenarkan. Yang mana tak dibenarkan, yang mana tak boleh pergi tu, hak tu janganlah kamu buat. Itu sahaja hak Islam mari. Nah, kemudian Islam datangkan suatu perkara yang kita nak kena fikir.
apakah perkara yang kita buat ini dia mendatangkan faedah, manfaat, ataupun perkara itu mendatangkan mudarat. Nah, Islam datang dengan perkara yang dikatakan segala panduan-panduan yang menjadi sumber rujukan kepada umat manusia nak berjaya hidup dunia dan akhirat. Kan kita setiap masa kita doa sama dah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang pertama. Kita minta dengan Allah SWT, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, dan yang keduanya berikanlah kepada kebaikan kami untuk di akhirat kami. Dua. Nah, seterusnya Allah SWT lanjutkan lagi. Ambil pula dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita sebut setiap hari? Nah, setiap masa Ustaz saya sebut. Ketika mana saya duduk sambil-sambil tunggu waktu, saya baca Quran, saya baca ayat-ayat ni. Kalau dalam solat lagi mudah nak ingat. Maknanya dalam solat kita baca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali. Dah mari mana 17 kali tu? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Jumlah semua sekali alhamdulillahirabbil alamin sampailah kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu surah lengkap 17 kali kita baca setiap hari, setiap malam. Maknanya kita minta dengan Allah SWT, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa maksud jalan lurus itu? Jalan Islam. Minta dengan Allah SWT jalan Islam, supaya kita dapat laksanakan cara hidup kita dengan Islam. Tiba-tiba bila mana Allah SWT dah beri Islam kepada kita, kita tak mahu gunakan apa yang Allah beri. Tak mahu guna apa yang Allah SWT sampaikan kepada kami. Hak Nabi wak mari, kalau Muhammad mari depan aku pun suruh buat gini, aku tak akan buat. Hebat manusia akhir zaman ni. Sampai sanggup jual agama mereka berbanding nak dapatkan habuan dunia semata-mata. Habuan dunia ni kekal lama ke? Yang kita duduk susah payah daripada pagi sampai ke malam, sampai dah ingat Tuhan ni, tak ada masa nak waktu tersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup tinggalkan kewajipan-kewajipan kita terhadap Allah, Rasul dan agama Islam. Kita rasa seronok dengan kehidupan tersebut. Kita tak rasa benda tu akan hancur binasa. Tak ada benda pun pada kita ni. Yang tinggal dengan kita nanti, yang bersama dengan kita, amalan kebajikan kita tu. Banyak mana yang kita bawa balik bekal bertemu dengan Allah SWT itu, itulah yang akan menjadi suatu penilaian di sisi Allah SWT. Allah tak tanya pun siang malam bekerja mau dapat benda. Tapi Allah tanya, kaifa biwajibatika, macam mana dengan keadaan tanggungjawab kamu yang aku suruh kamu laksanakan. Kita pun kata, aku tak tahu benda ya Allah. Tak tahu benda. Patut Allah datangkan lagi, tidakkah aku datangkan kepada kamu Rasul? Awalam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, kami telah datangkan perkhabaran-perkhabaran daripada sebelum kamu itu, tentang kerasulan, tentang keimanan, tentang adanya hari pembalasan. Apakah tidak sampai kepada kamu? Lalu orang ni jawab apa? Ya Allah, sampai perkara itu kepada kami, tetapi kami tidak endahkan apa yang ada dalam peringatan-peringatan yang disampaikan kepada kami. Kami tak cara pun. Ini golongan yang mencari, orang kata, azab daripada diri sendiri. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan azab tersebut, tetapi manusia itu sendirilah yang mencari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hak tadi kita kata, duduk atas muka bumi ini banyak ikut kemahuan sendiri, tak mengambil rujukan daripada Allah dan Rasul, bahkan menolak apa yang ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip hizbus syaitan. Prinsip hizbus syaitan ialah aba wastakbara. Dia jadi macam syaitan dan iblis. Datang perkara-perkara yang baik kepada mereka, aba wastakbara, kami tidak mahu terima. Kami rasa apa yang ada pada diri kami, inilah yang benar. Hak Allah mari tak betul, hak Rasul mari salah. Apa yang menjadi panduan dalam Islam, hak ni sesat.
Hak mari dalam Islam tu pun siapa? Tak. Hak mari dalam Islam tu sesat. Dah apa pegangan awak? Saya tidak ada agama. Oh, tak ada agama, pandang pun. Dosa, langgar, pahala tak cari pun. Maksiat, buat jadi kebanggaan. Perkara-perkara ketaatan dan perkara yang mesti kita laksanakan sebagai umat manusia, tak kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akhir zaman hari ini manusia yang sombong dengan Allah. Manusia yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seruan sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, dia tak mengendahkan apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Tak. Jangan sampai satu ketika bila mana terlalu ego dan terlalu sombong dengan Allah SWT, Allah kata dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ingat umat manusia, selagi mana Allah SWT tidak mendatangkan bala musibah ke atas diri kamu, maka peluang untuk kamu bertaubat itu terbuka luas. Walaupun mithlu zabadis sail, walaupun dosa kamu itu seperti mana buih di lautan, banyak. Tapi bila mana Allah SWT kata, aku sediakan ruang untuk umatku ataupun untuk hamba-hambaku bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah SWT, itulah Allah SWT nak daripada kita. Merintih kita, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terjebak dengan perangkap syaitan yang pada hari ini nak mengeluarkan manusia daripada jalan Allah, nak keluarkan manusia daripada jalan Rasulullah SAW, nak menjauhkan kita umat Islam dengan agama kita sendiri. Ni kerja-kerja musuh yang kita kena perlu tahu. Bukan sekadar kita padan dah Ustaz, kita ngucap dah, kita solat dah, kita puasa dah, kita zakat dah, kita laksana haji dah. Ni musim sekarang, musim haji. Tak. Adakah Islam sekadar itu sahaja? Tak. Perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim, kita nak jadikan umat manusia Muslim ini tunduk di bawah naungan Islam. Sebab apa? Sebab Allah kata dah, inna dina indallahi Islam. Saya rasa banyak kali dah benda ni disebut. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah agama Islam. Kita nak berpegang dengan agama Islam, tali ini kita pegang start daripada mula hidup sampai akhir. Sehinggalah nanti bila mana setiap diri manusia itu dihadapkan di hadapan Allah SWT seorang demi seorang, duduk di hadapan Allah SWT. Allah bersoal jawab dengan kita. Bagaimana dengan akidah kita? Bagaimana dengan amalan kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan ilmu kita? Kalau perkara tersebut menjurus kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka selamatlah kita di saat itu. Allah juga mempersilakan, silalah masuk ke mana-mana syurga melalui mana-mana pintu. Nak masuk ke syurga pun silakan, mana-mana pintu terbuka luas. Tapi kalau sekiranya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tergagap-gagap, tercungap-cungap nak jawab apakah yang dikatakan akidah kamu, tak tahu. Ma rabbuka, dalam kubur dah tanya dah tu, Allah tanya lagi di akhirat, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita pun jawab tak tahu, tak kenal. Sebab perintah Allah kita larang, kita langgar. Tak. Apa yang jadi suruhan dari Allah SWT kita tak buat. Maknanya kita tak kenal Allah lah tu. Tapi makan rezeki daripada Allah, kita terima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak jelaskan sedikit berkenaan dengan makna syukur. Biasa orang sebut ni syukur apa dia? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Itu syukur. Alhamdulillah, comel lah tu. Maknanya sebahagian daripada cabangan yang dikatakan syukur itu. Maksud syukur ialah apabila seseorang itu bersedia untuk menerima segala perintah Allah, perintah Rasul dan agama Islam, bersedia menerima. Dan yang dimasukkan lagi dengan syukur ialah bersedia untuk laksanakan. Nampak? Bersedia untuk laksanakan apa yang diterima tu tadi. Itu maksud syukur. Kita buat itu pula
penghujungnya itu lillahi ta'ala, buat kerana Allah. Aku buat kebaikan kerana Allah. Aku tinggalkan larangan-larangan, aku tinggalkan maksiat, aku tinggalkan kemungkaran juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud syukur. Maknanya tuan-tuan keluar daripada pintu masjid ni sekarang, tuan-tuan dapat satu gambaran bahawa syukur bukan hanya kepada kalimah alhamdulillah, tapi kesediaan kita menerima perintah yang pertama, yang keduanya kesediaan kita untuk melaksanakan. Nampak? Ni faham? Jelas dah tu. Nah, maknanya kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT selari dengan kehendak Allah SWT. Bukan kita nak bertembung dengan apa yang menjadi hak Allah SWT ataupun bertembung dengan apa yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Jadi sikap dan prinsip Hizbullah dan Hizbul Syaitan merupakan suatu perkara yang berbeza. Satu golongan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala tuntutan dengan penuh redha. Kemudian yang keduanya golongan yang dikatakan Hizbul Syaitan, golongan yang sentiasa aba wastakbara. Nah, golongan yang sentiasa ego dan bangga dengan diri dia. Nah, kalau sekiranya perkara itu terus berlaku, tidak ada saat penyesalan hak tadi kita sebut. Allah akan tutup pintu hati. Tutup rapat dah, bukan tutup saja-saja. Kunci itu dengan 3-4 biji mangga. Kalau kita ambil sebutir mangga lah, tutup kunci. Pandang dah tak? Ini sampai 3-4 kali tutupan. Tutup pintu hati. Yang keduanya Allah tutup pendengaran. Allah tutup juga yang ketiga, ialah penglihatan manusia. Kan aku dapat melihat, kan aku dapat mendengar, kan aku ada hati. Ya, itu dari sudut zahiriah. Tapi yang disebut khatamallahu ala qulubihim, hak dari batiniah, hak dalaman. Sungguh pun kita mendengar, tetapi kita ini ditutup oleh Allah SWT. Orang ni takkan dapat dah nak dengar perkara-perkara kebaikan. Orang ni tak dapat dah nak mendengar perkara yang membawa hidayah kepada dia. Sebab apa? Dia tolak. Apa sahaja yang datang daripada Allah, apa sahaja yang datang daripada Rasul, apa sahaja yang datang daripada Rasul, tolak. Bukan dia observe, bukan dia absorb, tetapi dia tolak. Dia menafikan. Tolak. Akhirnya Allah kata, disebabkan penolakan kamu ditutupkan pendengaran terhadap perkara-perkara kebenaran. Tak dengar dah benda kebaikan. Tak. Yang keduanya, ditutup penglihatan manusia. Walaupun mata lihat dah ni, tetapi mata hatinya sudah buta. Tak nampak lagi dah kebenaran. Walaupun nyata dah di hadapan manusia, Allah tunjuk dah kekuasaan Allah SWT, supaya manusia ini kembali kepada Allah. Tak cara, tak ambil tahu. Nah, tu. Dan yang paling malang sekali ialah apabila Allah SWT menutup pintu hati manusia dan tidak ada lagi dah ruang-ruang yang boleh masuk hidayah Allah SWT. Kamu akan berada dengan orang-orang yang sombong, kamu akan berada dengan orang-orang yang membangkang hak-hak Allah SWT. Di saat itu kalau kita bertemu dengan Allah SWT, Allah tanya kepada kita soalan-soalan di mahsyar nanti, agak-agak siapa yang boleh tolong kita? Agak-agak siapa yang boleh tolong? Nak minta tolong dia kat dunia ni boleh lah. Kita minta tolong orang tu, kita minta tolong orang ni. Sebab apa? Sebab kita hidup atas muka bumi lagi. Di akhirat nanti seorang-seorang nak minta tolong siapa? Pergilah kita kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata pun, aku sendiri tak lepas dengan Allah SWT. Mau carilah Nabi lain. Pergi pula kepada Nabi yang berikutnya, sampai jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata, aku sendiri tak lepas dengan Allah SWT. Jalan lagi kita bertemulah dengan Rasulullah SAW. Orang duk kata tu Rasulullah. Tak. Kita nampak dah Rasulullah. Tapi bila mana kita berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah kata, ana la a'rifuka wala anta a'rifuni. Nah. Ana la a'rifuka wala anta ta'rifuni. Aku tidak mengenali engkau dan engkau tidak mengenali aku. Di saat kita berhadapan dengan Rasulullah. Untuk apa kita berhadapan dengan Rasulullah tu? Nak minta makan? Nak minta minum? Nak minta pakaian? Tak. Nak minta apa tuan-tuan? Kita minta syafaat supaya Allah
bebaskan kita daripada huru-haranya yaumul mahsyar. Tapi bila mana Rasulullah mengatakan, aku tak kenal engkau. Sebab apa? Sebab kamu ketika mana di dunia tu tak kenal aku. Allahu Akbar. Sedih kita. Kita duduk atas muka bumi, aku umat Muhammad lah. Kalau orang tanya tengah mabuk tu minum air agak, dah, siapa Tuhanmu? Itu pun orang mau tanya sama gua. Allah lah, siapa lagi? Tengah minum agak, boleh jawab. Dah. Apa kiblat kamu? Itu pun nak tahu. Kaabah lah kiblat. Tahu pula. Tapi buat tak? Tak buat. Islam ini tuan-tuan bukan hanya pada teori, kita sebut, cakap, kita hafaz. Tak. Tapi Islam nak juga praktikal daripada kita. Macam mana yang katakan solat 5 waktu, waktu kita buat tu. Itulah praktikalnya. Kita faham secara syafawi, secara lidahnya, solat 5 waktu. Macam mana praktikalnya? Ini praktikal dia. 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, ada 3, ada 4 semula. Itu dia punya praktikal. Kita kena buat perkara tu. Barulah dia dinamakan lengkap. Nah, kalau kita hanya sebut hafalnya, nah, hafal sebut ramai orang boleh. Baru-baru ni kita test anak-anak yang berumur 15 tahun, 16 tahun. Tingkatan 3, tingkatan 4. Kita saja-saja nak uji. Dalam mazhab Islam ada 4 mazhab. Cuba sebutkan 4 mazhab tersebut. Dia tiba-tiba garu kepala. Berapa ada kutub? Dah. Kita tak tahu, Ustaz. Tak tahu. Dah, satu pun tak ingat. Satu pun tak tahu. Dah, kita amalkan sekarang ni mazhab dia. Kita mengamalkan mahzab. Mahzab pula. Nampak? Mazhab jadi mahzab. Suruh sebut satu-satu tak tahu. Jadi bukan kita nak suruh condemn dia, dah. Tanggungjawab kita tu. Saya nak beritahu ni, tanggungjawab kita tu untuk menyedarkan kembali anak-anak muda kita, dah, supaya adanya ilmu-ilmu agama, membenteng diri daripada perkara-perkara yang menyusahkan manusia pada hari ini. Dengan kelakuannya, dengan perangai dan PA-nya macam-macam. Dah, hak menyusahkan manusia. Hak diri dia tu dah susah, orang lain pula jadi susah kerana dia. Dah. Mazhab-mazhab pun. Mazhab pertama mazhab apa? Tanya orang malu amur pula. Mazhab dia. Mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian yang kita anuti sekarang ni mazhab Syafi'i, dan last sekali mazhab Hambali. Dapat sebut 4 ni pun alhamdulillah dah. Belum tanya lagi rukun Islam berapa? Rukun Islam saya tunjuk gini. Oh, dia pun 6. Rukun iman, oh dia kata 3. Molek. Bercelaru habis. Pasal apa? Sebab kosongnya jiwa daripada ilmu-ilmu agama. Sebab tu tuan-tuan, di akhir zaman ini Rasulullah kata dah, golongan yang selamat di dunia dan di akhirat ialah golongan yang sentiasa istiqamah dengan perkara-perkara agama. Dia tidak mengasingkan diri, dia tidak menjauhkan diri daripada agama. Sebab apa? Sebab inilah yang akan membantu kita untuk ke syurga Allah. Kalau tidak ada agama, seumpama orang buta, dia meraba-raba di waktu malam, dah lah gelap dah. Dia teraba-raba lagi, tak ada tongkat yang membantu dia nak jalan ke apa benda ke, untuk dia kenal apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia jadi orang buta yang tak nampak sungguh dah. Nah. Jadi tuan-tuan, Islam datang untuk tarik kita semula. Tarik untuk apa? Tarik untuk kita ingat kepada Allah. Tarik untuk kita ingat kepada Rasulullah. Tarik supaya kita ini sentiasa rasa alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Kenapa? Kerana Allah SWT letakkan aku ni dalam agama Islam, agama yang terbaik di sisi Allah SWT. So bila mana Allah SWT letakkan kita dalam agama yang terbaik, kita nak jadi hamba yang terbaik, kita nak jadi umat yang terbaik kepada Rasulullah. Nah, bila kata nak jadi hamba yang terbaik, apa sahaja perintah Allah SWT yang berkehendak kepada kita buat perkara-perkara baik, kita laksanakan semampu mungkin. Apa sahaja tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tegah diri daripada melakukan perkara tersebut, kita cuba hindari semampu mungkin. Faham? Itu cerita ni. Nah, ya. Jadi prinsipnya ialah prinsip untuk kita
taat kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT, dan jauhi diri daripada melakukan perkara yang menyebabkan layak Allah bagi azab kepada manusia. Sebab apa? Sebab kita hina Allah, sebab kita hina Rasulullah. Hari ini berlaku macam-macam perkara di mana di antara umat Islam sendiri hak ngaku Islam dua main dengan agama Allah SWT. Ada yang pijak Quran. Tengoklah, aku pijak Quran sekarang. Dia pijak dengan kaki dia. Dah. Mana azab Allah Subhanahu Wa Taala? Aku nak tengok sekali. Allah Akbar, hebat ni. Dah. Perkara ini pernah berlaku dah ketika mana zaman Nabi Saleh. Ketika itu Allah SWT jadikan satu mukjizat, seekor unta keluar daripada gunung batu. Kalau biasanya unta ni keluar daripada unta lah. Ni Allah SWT jadikan mukjizat daripada gunung batu. Nabi Saleh kata, kamu biarkan unta ini makan dan minum ataupun ke mana saja dia nak pergi, jangan ada gangguan. Jangan ganggu dia. Kalau kamu nak ambil manfaat daripada susunya untuk kamu minum, silakan. Nah, maka ramailah orang ambil manfaat daripada perkara tersebut. Namun begitu, ada satu golongan yang rasa tak puas hati dengan Nabi Saleh dan unta ni. Nah, dia buat apa? Dia bunuh unta tersebut. Maka orang lain pun tak boleh dah nak ambil minuman dan sebagainya. Maka bila mana perkhabaran ini sampai kepada Nabi Saleh, Nabi Saleh kata, ingatlah, selepas pada 3 hari maka akan berlakulah satu azab kepada golongan ini. Nah, jadi hari pertama selepas berlakunya kes itu ataupun jenayah tersebut, hari pertama golongan yang dikatakan melakukan jenayah tersebut tunggu. Dah, tunggu hari pertama tak mari. Tunggu hari kedua tak mari. Mereka berkata, "Fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin." Nabi Saleh, mananya azab Allah? Datangkanlah kepada kami. Dan kalau mu betul-betul mu jadi rasul, kalau betul-betul kamu ni orang yang benar, dia main dengan rasul. Lah hari pertama, hari kedua, kan janji berapa? Janji 3 hari kan? Dah hari pertama kedua tu lepas ke tak lagi pada hari yang ketiga? Tak lepas lagi kan? Hari pertama tunggu, ada nawak ni, lebong belaka ni. Yang kedua pun tak ada juga, lebong juga. Mari hari ketiga duk main, tengah-tengah duk main. Orang kata duk galak. Tiba-tiba Allah SWT datangkan satu azab kepada mereka. Habis. Hak mana buat kerja jahat tu, habis semua kali. Tak ada dah. Tak ada tersisa walaupun seorang. Sebab itu bila mana Allah SWT menyatakan Rasul yang diutuskan itu untuk menyampaikan kebenaran kepada kita, kita kena terima. Jangan awak main pula, jangan awak menganjing pula. Nak mengedok dia panggil. Bahasa istilah budak-budak muda ni, mengedok. Bahasa Melayu, dok tu anjing. Mengedok dengan anjing-anjing. Nah, mana azab Tuhan, mana azab Tuhan? Ni berlaku ni. Akhir zaman, bukan tempat lain, di tanah air kita Malaysia. Ada orang mengaku dia Muslim, dia buat kerja ni. Orang kata jangan buat kerja maksiat, jangan ikut perkara dan adat dan kebudayaan serta kepercayaan agama lain. Dah, berapa ramai orang sesat di Bukit Bintang ni. Betul tak? Ke tak sesat tu? Songkran-songkran tu benda, main air tu. Itu budaya dan adat kepercayaan masyarakat Buddha di Siam, di Thailand dan sebagainya. Hak tu agama dia. Kan? Allah SWT sebut dah, lakum dinukum. Acu sambung. Orang balik makmur, acu sambung. Lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Kita Islam. Kita ada prinsip. Prinsip apa? Prinsip adanya perkiraan dosa dan pahala. Prinsip adanya perkiraan kita ke syurga ataupun ke neraka. Pilihlah. Kalau kita sebagai seorang Muslim yang benar-benar nak kepada Allah dan Rasul, kita buat pemilihan, fikir. Bukan kira hidup atas muka bumi ni hanya nak mencukupkan kehidupan kita dengan nafkah hidup saja, makan, minum, tempat tinggal, pakaian saja, tak. Allah suruh kita ni jaga agama dia. Nah, jadi orang yang boleh mempertahankan agama Allah, Ansarullah. Kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang hawari
menyatakan kepada Rasul namanya Isa, kamilah golongan-golongan yang akan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita di dunia ini. Sebelum kita tutup mata, sebelum kita tidak ada lagi dah di dunia, kita nak mewariskan Islam ini kepada generasi berikut. Kalau kita rasa sedap dah Ustaz, kita dah beriman dah, kita dah solat dah, kita dah puasa dah, padang dengan hak kita sajalah. Kita kena ingat juga, anak kita ada, cucu kita ada, cicit kita ada. Apakah kita nak tinggalkan mereka tanpa sebarang rujukan daripada Islam? Biarlah, asal dia boleh hidup sudahlah Ustaz. Tak boleh gitu. Jadi kalau kita nak nyatakan bahawa diri kita ini tergolong dalam golongan yang diberi keridaan oleh Allah SWT, dalam hati kita ni kita ada niat dan kita ada azam untuk kita bantu agama Allah SWT. Nampak? Ya? Baik. Bila disebut ijtanibut taghut, menjauhi perkara-perkara taghut, perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Apa dia perkara yang dilarang? Perkara yang boleh mendatangkan dosa, dan perkara itu boleh mendatangkan azab kepada umat manusia yang pilih. Larangan Allah SWT, contoh daripada ayat Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dalam ayat itu Allah menyatakan beberapa perkara, antaranya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, percaya kepada perkara-perkara khurafat, min amali syaitan, daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh syaitan. Apa yang Allah larang kat situ? Fajtanibu, maka jauhkanlah diri kamu daripada menjadi pengikut-pengikut syaitan itu. Arak tak boleh, berjudi tak boleh, tenung nasib tak boleh, percaya kepada perkara khurafat dan tahyul, ikut tu. Jadi tak percaya kepada Allah SWT daripada perkara-perkara yang dibawa oleh syaitan, musuh Allah SWT. Maka Allah minta kepada umat manusia, jauhilah daripada perkara itu. Fajtanibu, dalam kaedah bahasa Arab disebut fi'lun amar. Fi'il amar ni maknanya satu seruan yang sungguh-sungguh daripada Allah SWT. Jangan buat. Kalau kamu nak rasa duduk dalam syurga lah. Kalau kamu rasa tak nak duduk dalam syurga, ke manamu lah. Fasna bima syi'ta in kunta mina in kuntal in lam tastahi. Fasna bima syi'ta, buatlah apa yang kamu nak bila mana kamu dah tak ada malu dengan Allah SWT. Tak ada dah rasa takut dengan Allah SWT. Tak. Kamu rasa bebas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu tidak akan bertemu dengan Allah SWT. Tak. Lohgilah. Tak. Ikut mana demo lah, demo nak gan apa. Tak. Allah beritahu dah begini, kamu dapat dosa, kamu dapat azab dan sebagainya. Berhenti daripada perkara tersebut, kamu tak berhenti juga. Maka kehancuran ataupun kebinasaan itu dicipta oleh diri kamu sendiri. Maka layak terima azab kerana apa? Kerana perbuatan diri sendiri. Ada tak nak salah orang? Ni salah orang ni, ni salah orang ni, salah orang ni. Dengar sini. Ketika mana di mahsyar nanti manusia saling menyalahkan orang lain. Orang ni yang salah, dia yang goda aku. Sampai ketika syaitan lah yang menyebabkan aku jadi begini. Apa kata syaitan? Syaitan kata, pada hari ini aku sendiri minta ampun dengan Allah SWT, aku sendiri tak berani dengan Allah SWT. Yang aku ikut, yang kamu ikut kepada aku tu sebab apa? Sebab aku nak jadikan kamu ini ada peneman bagi aku di dalam alam neraka. Syaitan nak jadikan kita peneman dalam alam neraka, kita nak jadi peneman dalam alam syurga. Betul tak? Ke ada orang duduk dalam neraka? Ada tak? Hak di Korea pada Mamua ni, Ustaz, saya berani duduk dalam neraka Ustaz. Cuba kat tangan sikit nak tengok. Ada tak berani? Semua tunduk belaka. Apa takut? Jangan takut. Tak. Bila sebut siapa nak duduk dalam syurga, angkat tangan. Siapa yang tak nak duduk dalam neraka, angkat tangan. Tak. Siapa yang nak duduk dalam neraka? Ada juga angkat tangan. Apa? Dia tidur belakang tu, tiba-tiba dia angkat tangan. Berapa angkat tangan? Dia orang angkat tangan belakang, angkat tangan. Musnah dah benda yang angkat tangan tu. Dah benda. Ustaz khabar
siapa yang duduk dalam neraka? Mu nak duduk dalam neraka? Tambah apa? Gitu. Di mana pula? Tak. Jadi kesimpulannya bahawa bila mana kita nak memastikan diri kita ini nak selamat dunia akhirat, sampailah mana kita ini dibebaskan oleh Allah SWT daripada azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga tu dia wa qina azabannar, dijauhkan daripada azab neraka Allah SWT. Maka bila kita kata nak dapatkan kebebasan daripada api neraka Allah SWT, Allah dah letak dah kepada manusia. Rujuklah Al-Quran, bukalah hadis baginda SAW, dengar kata alim ulama, dengar kata orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyeru kita supaya kita berada di landasan yang benar. Bukan menafikan ataupun bukan menolak daripada perkara-perkara agama yang menyebabkan kita duduk dalam keadaan syaqawah, duduk dalam keadaan kebinasaan. Bahagia atau binasanya seseorang manusia di sisi Allah nanti ialah dengan akidah, iman dan amal. Sungguh pun manusia ini masuk surga Allah SWT bukan kerana dengan amalan dia semata-mata, tetapi dengan rahmat Allah SWT. Tak. Kalaulah sekiranya umat manusia itu tak ada amal, dekat mana lagi Allah nak nilai manusia? Kalau kata kamu akan masuk ke dalam surga dengan rahmat aku, faham tak? Tapi sekarang ni bila mana kita amalan kita tak ada, ilmu kita tak ada, akidah pun kita tak ada pada Allah SWT dan Rasul, jalan mana lagi Allah SWT nak cari supaya kita ni dapat syurga Allah SWT? Tak ada lah. Tapi bila mana kita melaksanakan amal, kita bekerja, kita korbankan masa kita. Tuan-tuan berkorban masa ni tuan-tuan. Duduk di antara maghrib sampai ke isyak, tinggalkan rumah sementara. Kenapa? Kerana nak duduk dalam kuliah, nak laksanakan ibadah, solat fardu maghrib, kemudian solat fardu isyak. Nak tinggalkan kenikmatan sekejap di rumah dan sebagainya untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata peluang terbuka untuk manusia dapat rahmat Allah SWT meskipun amalan kita tu sedikit, ya? Tetapi Allah SWT kata disebabkan kamu ada amal, disebabkan akidah yang kamu pegang untuk akidah yang betul, maka Allah SWT kata kamu layak duduk syurga Allah SWT. Seronok tak? Seronok tak? Tapi kalau benda tu sebaliknya, akidah salah, amalan kita tak ada, perkara maksiat dan kemungkaran jadi kebanggaan, kita rasa suka pula dengan dosa-dosa. Waktu yang ada kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan kufur, tak kenal Allah, tak kenal Rasul, agak-agaknya boleh lepas tak dengan azab Allah SWT. Rasa-rasa azab Allah SWT ni mana? Macam kita duduk dalam aircon ke? Tuan-tuan duduk bawah kipas, sedap tak? Sedap tak duduk bawah kipas? Kipas pula bapak kuat tu. Sejuk, mengetar rasa. Tak? Disebut oleh Allah SWT sebagai akhirnya untuk malam ni. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang berpura beriman dengan Allah SWT dan Rasul, fid darkil asfali minan nar, dia duduk di bahagian bawah sekali dalam api neraka. Bahagian bawah ni yang paling sejuk ke paling panas? Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan gula, masuk gula kawah besar tu lah. Tak, letak minyak, letak bahan-bahan. Hak bahagian mana paling panas? Bahagian bawah ke bahagian atas? Tak payah letak minyak pun tak apa. Tuan-tuan letak air, panaskan air. Tak. Cuba pegang bahagian atas. Panas tak? Bila dia dah didih lah, panas tak? Panas tak? Ketik dah tangan. Lecur habis tangan aku. Kena bahagian atas je. Ni kita ambil tangan kita tu bawa ke bawah. Hak bahagian bawah sekali tu dekat dengan ni punya hak yang kecil. Nah, bawa tangan kita ke bawah. Apa jadi? Letak 3 minit. Letak 3 minit. Alien tu tangan. Situ bekok, sini bekok. Pasal apa? Panas ni kita tak tertahan. Itu atas muka bumi. Di alam akhirat duduk di bawah sekali, bahagian hak kena bakar, dekat sekali dengan api. Bagi orang yang berpura-pura beriman, nampak pada pakaiannya macam orang Islam, pertuturannya, lidahnya sebut kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi bila disebut dalam hati, hati tak ada pun dengan Islam.
hati membenci. Kami tidak akan laksanakan Islam dalam kehidupan dan urus takbir kami. Ambil. Tak nak laksanakan Islam. Dah. Sehingga kan orang-orang kafir hari ini pun boleh berpura-pura bermuka-muka jadi topeng. Kenapa? Nak tarik sokongan daripada orang Islam supaya sokong bukan Islam. Pakai tudung, alah lawanya pakai tudung, pakai baju kurung. Hak tak pernah pakai sokok. Tak, ya. Tak pernah sebut solat hajat. Tak pernah sebut tentang Al-Quran bahawa itu Allah ada berfirman. Ambil ayat Quran tak mana-mana, kemudian tafsir ke mana-mana. Kita nak dengar, sedap juga dia ni, bagus juga. Bagus sebab kita tak mengaji. Tak. Ayat-ayat Quran kadang-kadang dipermainkan. Tak. Dan hak jadi masalahnya apabila sensitiviti daripada umat Islam itu kita tidak zahirkan bahawa aku sayang kepada agama Islam. Jangan sampai orang yang tidak memilih agama Islam tu sampai jadi orang yang boleh menguasai kita pula. Nah, jadi nak dapatkan kebahagiaan itu adalah merupakan pilihan selepas mana Allah SWT beri kenyataan-kenyataan kepada kita. Selepas dah beri petunjuk kepada kita, dah beri panduan kepada kita, atas diri kita lah tuan-tuan, untuk kita sama ada memilih jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jangan sampai kita terperangkap dengan jalan-jalan syaitan iblis, ya. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan perkongsian kita dengan tentang prinsip di antara dua golongan, prinsip Hizbullah dengan prinsip Hizbul Syaitan, kita dapat jelas pada malam ni. Dah. Selepas mana jelas ni, tuan-tuan buat pilihan. Buat homework sikit dengan kehidupan kita di akhir zaman ini. Tak payah pergi jauh-jauh, cukup untuk apa yang berlaku di tanah air kita ni. Dah. Tuan-tuan balik rujuk mana yang dikatakan hak cara Islam, mana yang dikatakan dengan cara yang bukan Islam. Buat pilihan. Mana yang bawa aku kepada Allah SWT, mana yang bawa aku kepada Rasul sehingga aku berjaya dapat syurga Allah SWT, ataupun satu lagi, manakah jalan manusia yang menyebabkan manusia gugur daripada jalan Islam sehinggalah dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ya. Jadi saya doakan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dan dapat kerahmatan dari Allah SWT. Dan satu lagi yang paling penting, kita dapat sama-sama menunaikan kewajipan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah secara istiqamah, secara berterusan, bukannya hanya waktu yang tertentu saja. Habis bulan Ramadan, habis, tak ada benda dah. Lepas tu tunggu pula tahun depan barulah baik semula dah. Kita nak jadikan diri kita ni sebagai orang yang istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Mohon maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa, terlanjur bicara sepanjang kita berkongsi ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang diterangkan itu menjadi satu perkara yang menjentik hati kita untuk kita sama-sama sedar. Orang kata sudah-sudahlah tidurnya. Nah, sedarlah. Hari ini Islam dipermainkan oleh musuh-musuh Allah SWT. Apakah kita nak biarkan orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT ini menguasai orang Islam? Nah, itu sahaja persoalan yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita fikir bagaimana ataupun tindakan kita yang perlu kita buat. Baik, sekadar itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.